Selamat sejahtera semua. Okay. Sekejap, Pertama kali Aisyah nak berterima kasih kepada syarikat yang luar biasa, iaitu syarikat Alken. Okey. Dan juga Aisyah berterima kasih kepada semangat angsa laut kita. Boleh tak bagi tepukan sedikit? Sorry tau, Aisyah nervous sikit. Kenapa dia tak? Okay. Okay, tak lupa juga kepada mentor kita. Okay. Two Star Director Umira, SCC Crown Tasha Jeb, Crown Yaya, Star Diamond Apple, 3 Star Diamond Handede, Crown Ayunwa, 3 Star Crown Frizu, Crown Big Erna, okay, MCCM 2 Star Crown Mael Kodi, okay, Crown Hatashida, 3 Star Crown Kak Arisa dan Abang Syarul. Okay, bagi tepukan sikit. Okay. Okay, ni sebelum Aisyah kenalkan diri Aisyah dululah. Okay, nama yang diberi Siti Nur Aisyah binti Nur Rahmat, boleh panggil Aisyah, berusia 24 tahun. Status dah berkahwin lah, mempunyai 2 orang cahaya mata, anak lelaki. Okay. Lepas tu pekerjaan bisnes lah. Okay. Pencapaian SPM bermula di Alken Februari bulan 2 2026, baru lagi. Okay. Ni perjalanan sebelum Alken. Okay, Aisyah dan suami Aisyah ada kedai 2020 sampai 2025, 5 tahun buka kedai perabot di Senayan. Siapa yang duduk orang Seremban ataupun Senayan? Okay, buka kedai perabot sampai 5 tahun saja bertahan. Lepas tu Aisyah 2025 tu setahun buka kedai makan pula. Kemudian sambil buka kedai makan tu Aisyah jadi live coach juga, sebab bila kedai makan ni kos macam ni dia punya cabaran dia nak bayar sewa kedai, macam sewa kedai dia 7,000. Pekerja lagi waktu tu bila kita jual perabot ni kan macam dah market macam dah slow, waktu raya je okey. Bila hari lain dia macam memang kita negatif lah, macam nak bayar pekerja lagi, staff lagi semua kan. So memang kita kena cari income lain. So Aisyah buat live skincare, jual tudung juga dalam masa yang sama. Memang struggle lah. Okay. Sampai kadang-kadang nak cari kerja tak, tapi suami Aisyah ni, Aisyah beza dengan suami 11 tahun. So suami kata tak boleh kerja dengan orang. Kita kena buat bisnes juga. Mindset suami memang dah bisnes kan. So kita tak boleh, Aisyah tak boleh nak nak kerja dengan orang. Dia tak bagi. So terpaksalah kita buat bisnes, cuba dan cuba. Lepas tu Aisyah jumpa Kak Tasha dengan Mira lah yang bawa Aisyah join Alken ni, sebab sebelum ni kami pernah buat bisnes sama juga dengan Tasha dengan Kak Mira. Okay. Okay. Okay, Kak Tasha dan Kak Mira ni lah banyak membantu lah, banyak. Okay, lepas tu ni Aisyah baru start waktu tu bulan 2 baru-baru ni lah. Lepas tu baru start, lepas tu pergi power camp, first power camp, waktu ni second power camp. Memang best sangat, siapa yang tak pernah pergi kena pergi tau. Okay, yang ni Aisyah gunakan Aisyah belilah filing, beli flyer semua untuk kegunaan untuk fieldwork tu. Okay, ni Aisyah waktu pergi fieldwork pun Aisyah bawa anak juga. Okay. Ni waktu 2 bulan yang tak ada sale, tapi tetap Aisyah nak cuba juga. Okay, cuba juga 2 bulan. Okay, buat dan terus buat. Lepas tu yang best home party lah. Kita jumpa dengan upline. Kenapa tak dapat sale 2 bulan tu? So Aisyah refer dengan Kak Tasha, Kak Mira, Tasha dengan Jeb kan. Aisyah refer kenapa macam tak boleh. Lepas tu Kak Tasha bagilah cadangan apa semua, kita ikut, kita follow. Lepas tu dalam masa buat home party ni sangat membantu Aisyah.
dapat close sampai sehari 2-3 biji waktu tu. Okay, sebab tu pentingnya refer dengan upline dan kena review. Ikut je. Lepas tu kat Elken ni pun dia dah bersistem kan. Okay, so inilah income. Okay. Okay, tolong doakan Syah dapat capai rank 3 star diamond pada 30 September 2026. Lahirkan 5 super elite dalam sebulan. Lahirkan tim yang konsisten income 4 dan 5 angka sebulan. Bawa 5 orang tim capai ke Paris. Okay. Okay, terima kasih.